Aduh, sakitlah perut. Lapar weh. Aku tengok TV dululah. Baru pukul 4. Tengok TV dululah. Hujan tu kat luar. Jom kita tengok TV. Ini saya nak tunjuk kedai baru ni. Jom kita tengok. Okey. Dia ni kedai baru, okey. Kita boleh order macam-macam. Ada air, ada dessert, snack, ramen, sushi dan benda lain lah. Okey. Korang jangan lupa datang dekat sini, okey. Apa lagi? Pergilah sekarang. Ada kedai makanan baru buka. Jom kita pergi. Aku lapar ni. Biarlah malam pun. Apa kat depan tu? Apa ni? 7 ke tu? Belum siap. 7E kot. Tak apalah. Kita pergi tempat. Dah pagi. Jom kita pergi dekat tempat tempat kita nak pergi tu lah. Jom. Sekejap. Kita patut naik kereta. Jomlah. Alright guys, kita dah sampai di kedai. Okey, ni kedai yang kita tengok tadi. Ada kucing. Pelik kucing ni. Tak payah layan kot. Jom. Okey, dia ada cakap. Kalau korang nak tahu, korang bacalah sendiri nanti bila main. Okey. Kita pergi dan dia akan cakap. So kita makan lah ya. Kita makan dalam lah. Hujan ni, hujan. Uish. Oi. Mahalnya. Owner. Ni tempat apa ni? Okey, kita boleh beli. Okey, jom kita order. Okey guys, kita dah order makan. So, bapak banyak atas meja ni, nampak? So, aku makan yang ni dululah. Apa nama ni? Jap, kita tengok balik. Ini dia. Cheese show chicken. Jom kita rasa. Bismillah. Kita makan dulu tanpa cicah apa-apa. Boleh tahan dah rasa dia. Okey, jom kita try apa ni? Bawang. Sebut bawang, okey? Jom kita try. Rasa dia boleh lah. Okey, kita makan dengan apa ni? Sos cheese. Jom kita try. Okey, jom. Sedap. Okey, kita try. Kita try campur dua-dua. Jom kita rasa. Bismillah. Bolehlah, sedap dia. Okey, kita makan yang lain pula.
kita try ini pula. Okey, jom kita makan dengan biasa. Sedap-sedap. Sekarang kita cicah dengan cheese. Bismillah. Panjangnya. Okey, kita try cicah dengan sos pedas ni, sos pedas. Jom kita try ya. Rasa dia pedas lah Yang tak boleh makan sos, jangan makan. Okey, jom kita campur. Ni kurang pedas. Okey, kita makan. Okey, lepas tu kita akan makan ayam spicy. Okey, jom kita makan biasa. Pedasnya. Nyam. Kita guna cheese pula. Jom kita rasa. Panjang juga cheese dia ni macam tadi. Kurang pedas lah. Jom kita cicah. Apa ni? Okey, jom. Macam sedap je. Memang sedap. Jom kita campur. Boleh lah, rasa dia sedap gila. Jom kita makan habis. Okey, kita makan yang atas ni pula, iaitu korang nampak kat bawah ni, dia tulis. Jom. Sama je sos dia. Tak payahlah kita makan terus habis. Tapi ayam dia rasa lain ya. Jomlah kita try letak sos spicy. Wow, spicy. Baru sedap makan dengan cheese dengan spicy. Okey, lepas tu kita akan makan ayam apa ni? Mata sedap. Apa ni? Sos apa ni? Wah. Aku suka sos ni. Jom kita try makan dengan sos kan. Okey, kita dah cicah sos. Jom makan. Apa ni? Kacau lah. Okey. Kita makan dengan sos dia pula. Sedap weh. Jom kita makan biasa. Panjat lah. Malas. Malas weh. Nak ambil dia jauh.
kita makan habis terus. Okey, habis. Ni sayur ni tak boleh makan ke? Okey, ni apa ni? Wow, sebiji macam ayam tadi. Okey, cicah yang ni memang sedap lah. Okey, kalau yang ni, madu. Rasa dia agak manis, ya. Okey, jom kita makan semua. Bismillah. Okey, sekarang kita nak mukbang sushi. Jom kita makan sushi salmon. Sedapnya. Rasa ikan kan? Memanglah rasa ikan. Nama apa salmon? Jom makan semua. Kita ambil dulu. Kita sumbat. Sedap. Okey. Sekarang ni kita akan makan. Ini dia. Jeng. Jom kita makan. Sedap. Jom kita makan semua macam tadi. Telan. Sedap. Jom kita makan benda lain pula. Okey, ini dia. Macam buah mangga pula. Jom makan. Sedap weh. Sedap gila. Ambil semua. Tapi aku pelik. Kenapa aku makan macam ni? Lawak ni. Jom kita telan semua. Sedap. Next kita ada ini dia. Tuna pun rasa ikan lah. Nama pun ikan tuna. Jom makan. Sedapnya. Lagi sedap daripada salmon tadi ya. Jom kita makan setelan-telannya. Okey, seterusnya kita akan makan carbonara. Jom kita makan. Wow, pedas sikit lah, tapi sedap. Gelojoh aku makan okey, kita akan makan. Itu chicken tender. Bismillah. Sedapnya. Kalau korang makan, confirm korang nak lagi. Jom kita makan lagi. Panas ni, gila panas. Okey, jom kita makan ni. Kondok. Jom makan. Kita makan biasa dulu. Cicah sweet ni. Cicah spicy sauce. Sedap. Okey. Sekarang kita cicah semua. Baru sedap.
Aduh, pedasnya. Okey, jom kita makan. Ini dia. Dadah. Jom kita makan biasa dulu. Dan sos spicy macam tadi. Lepas tu apa lagi? Kita campur lah. Oi, aku makan lidi. Alamak, aku salah makan. Tak apalah. Next kita makan apa ni? Dumplings. Okey, jom kita makan dengan gelojoh dulu. Baru kita bagi tahu macam mana rasa dia. Rasa dia sedap sangat-sangat lah. Aku rasa kalau ramen lagi sedap lah. Okey guys, ini dia. Weh, akhirnya ramen aku dah sampai. Jom kita makan. Weh, pedas gila doh. Beli air. Order. Air. Okey, kita tunggu dia sampai. Air dah sampai, jom kita minum. Lega. Oi, korang tengok ni. Air semua dah tutup muka aku ni. Dah lah, jom minum. Masih pedas guys. Pedas. Air Coca-Cola. Kalau korang tak tahu, mungkin pelik lah. Aduh, pedih weh mulut aku. Lupalah aku akan makan makanan pedas. Kenapa aku pergi minum air soda? Air cola tu. Tak apalah. Alamak, soda lagi. Tahan je lah. Soda lagi. 5 soda. No. Ni pula lemon soda. Memang hancur mulut aku. Dahlah, kita makan dessert pula. Okay guys, kita sekarang makan apa ni? Aku pun tak tahu. Jom kita buka. Okay, jom makan. Kenapa kena letak susu weh? Sedap weh, jom. Boleh lah rasa dia. Ini apa ni? Coklat. Coco ball. Okey, jom. Wait. Kakak kena letak susu lagi. Oh, man. Sedap. Tapi tak boleh. Ini apa ni? Oreo ke? Sedap ni. Weh.
susu lagi. Telan je lah. Geli tu aku makan. Okay, next. Makaron. Okay. Weh, jangan letak susu. Okay, jom kita try. Tak sedap tu. Aku ada idea. Hehehe. Mana tandas? Mana tandas? Tandas, mana tandas? Tandas, mana tandas? Ni ke tandas? What? Ayam berenang. Masalahnya mana tandas? Mana tandas? Mana tandas? Ni ke? Oh, ni perempuan. Jangan. Hehehe. Easy. Hop. Hahaha. Tak sedap tu. Geli mulut aku makan benda tu. Bunyi polis. Lari. Maaf kak. Bye. Weh, aku tak nak masuk penjara. Tak nak. Tak ada, tak nak. Kalau kau tak nak, nanti kau yang menyesal. Menyesal? Weh. Aduh. Apa salah aku? Eleh, dia yang buat, dia tak tahu. Bukan ke engkau buang makanan dalam jamban? Weh. Jamban je pun. Kau tengok berapa lama dah aku duduk dalam ni. Berapa lama ke, tak berapa lama ke, duduk situ. Jangan keluar. Alah, tak syok lah. Makanan apa ya? Makanan apa kau tanya? Mestilah makanan dalam jamban tadi. Apa? No! Begitulah zaman ceritanya. Akhirnya Xiaoqi itu duduk di dalam balai polis. Zaman